tentang siapa lagi, Cody Gakpo lah, of course. Tentang Cody Gakpo, di mana aku rasakan aku baru tengok compilation 25 last shots yang dia buat tu, dan memang sangat-sangat jelas dan nyata yang apabila mempunyai option di bahagian luar, mempunyai option di bahagian overlap, someone ke ada buat overlap di bahagian tepi, ataupun dia ada ruang di bahagian tepi, tetapi each time dia memang akan memilih untuk cut inside ke dalam. Dan apabila cut inside ke dalam tu, seperti mana kita tengok menentang dengan beli, apabila dua kali shoot yang dia buat tu, satu pass daripada Verts tu memang layak untuk dapat assist, tetapi clear off the line, dan sekali lagi juga clear off the line. Dan itu aku rasa masalah yang besar lah, yang konsisten lah dengan tema apa yang Liverpool buat lah season ni. Masanya dalam video lepas pun aku dah cakap yang Cody Gakpo ni probably adalah satu black hole yang menelan attacking Liverpool. So benda yang jelas, dan dia pun aku rasa dalam keadaan dia tak perlukan lebih banyak pressure, dan rasanya dia pun tahu yang semua orang duk tibai dia. So benda tu stop dekat situ je, tetapi kita perlu cakap sebab benda ni konsisten, dan Liverpool sangat-sangat clear yang season depan Liverpool kena cari seorang lagi left wing yang betul-betul competent. Dia unpredictable, either akan go inside ataupun go outside. So